Hai guys, hari ni saya nak pergi bawa korang jalan-jalan dekat depan Dataran Merdeka, iaitu bangunan Sultan Abdul Samad. Yang ni first saya nampak ni adalah salah satu kolam air terjun dekat depan bangunan Sultan Abdul Samad tu. Yang ni muka saya nampak sangat-sangat berpeluh tu sebab sangat panas hari tu pukul 11 pagi. Dan kita berada dekat depan bangunan Sultan Abdul Samad. Sebelum nak pergi tu, dekat sini banyak kafe tau. Kalau korang rasa nak makan kafe-kafe hipster dekat sini dengan belatar belakang kan arkitek sejarah, korang boleh pergi bangunan Sultan Abdul Samad. Yang ni laluan pintu masuk depan tu, yang ni ada banyak infotainment lah, information mengenai bangunan Sultan Abdul Samad sendiri. Yang saya nampak ni, yang ni sangat-sangat lah amazing. Tengok tu, reka bentuk kolam air terjun kat sana tu mengikut reka bentuk Islam. Yang ini adalah, kalau tak silap lah, ini adalah bintang Daud lah, bintang Nabi Daud. Kalau silap, tolong komen dekat bawah ya. Okey, lepas ni kita pergi pula dekat halaman bangunan Sultan Abdul Samad ni. Ni korang tengok lah, cantik betul diorang jaga kan. Yang ni pun lagi sekali. Dan yang ni nampak saya pula, saya tengah bercakap-cakap, saya pun dah lupa dah apa yang saya tengah bercakap tu. Kalau saya ingat, saya akan komen dekat bawah. Yang ni lagi sekali, yang ni dekat bangunan belakang yang menghadap ke sungai, yang Sungai Gombak tu. Yang ni pula adalah hallway nak menuju ke mana, saya pun dah lupa. Ni adalah tangga ala-ala Victorian era. Kalau korang rasa nak macam raja-raja dekat Eropah tu, korang boleh naik tangga ni. Ini pula pemandangan kat atas tu. Tengok pemandangan ni, cantik kan? Korang boleh nampak satu Dataran Merdeka kat atas tu dengan bendera Malaysia ni. Patriotik sungguhlah rasanya kalau berada kat atas ni. Angin pun sepoi-sepoi bahasa. Memang cantik dan senang lah kalau korang nak ber-OOTD dekat sini. Dekat sini pun banyak juga yang datang untuk mengambil gambar. Lagi-lagi gambar konvo, gambar perkahwinan, semua ada. Tengoklah arkitektur kat sini. Cantik sungguh. Korang boleh nampak lah. Kat sini pun korang boleh nampak lah bangunan-bangunan ataupun bangunan dekat KL ni. Okay, bye.